Setiap hari kita berjalan di lorong yang sama, bertemu insan yang sama, namun tak semua hati memilih untuk peduli. Bukan kerana dia membenci, tetapi kerana dia tidak pernah memahami bahawa sekecil-kecil kebaikan mampu membawa perubahan yang besar. Hari itu, dia menerima sesuatu, bukan sekadar pengajaran, tetapi sebuah perubahan. Sejak hari itu, dia mula melihat dunia dengan cara yang berbeza. Satu senyuman, satu salam, satu bantuan. Semuanya bermula daripada satu pilihan untuk menjadi yang lebih baik. Terima kasih. Sama-sama. Kebaikan tidak pernah berhenti pada insan yang melakukannya. Ia akan terus bergerak, menyentuh hati yang lain, sehingga suatu hari ia kembali pada kita. Kerana setiap perubahan yang besar sentiasa bermula dengan satu langkah yang kecil.